I perlukan masa untuk fikir. Tak apalah. Biar aku settlekan problem aku ni sendiri. Salah aku ke? Asal tone dia tiba-tiba lain. Kau dah kenapa ni? Kau masam. Dah macam masuk Jawa dah aku tengok. Kau tak faham. Aku susah nak explain orang single macam kau ni. Takkanlah sampai macam tu sekali ni. Meh. Kenapa? Jadi macam ni Aku kena seorang perempuan ni. Aku faham. Tapi macam mana rupa dia? Kau ni, aku ni tengah sedih ni, tengah tension ni. Main-main. Tak adalah, aku ni curious je. Oh, cantik juga. Tapi macam ada yang tak kena. Apa pula yang tak kena ni? Sini, aku tunjuk kau. Macam ni, bro. Gambar dia ni dah lawa sangat dah ni, bro. Dah macam artis. Part dia yang cantik macam artis tu, yang tu memang aku perasan. Tapi part ni, yang dia tak ada tag friends, tapi 4 post. Yang tu aku tak perasan. 3 negara, 1 muka. Ini influencer international ke scammer international? Ni lagi satu. Kau tengok gambar ni. Ini muka dia ni macam AI pun ada, bro. Oh, takkan aku kena scam? Aku bagi duit macam tu je. Aku kena tipu ni. Yap. Aku betul-betul dah kena ni. Tak apalah, bro. Yang penting sekarang ni kau selamat. Duit kita boleh cari. Jadi guys, aku nak update sedikit tentang kehidupan aku, di mana aku baru balik daripada balai polis dan aku dah buat report polis. Aku malu nak beritahu sebenarnya, tapi aku baru kena love scam. Jadi peringatan buat semua, kepada semua orang yang baru kenal orang dan tiba-tiba orang tu dah minta duit daripada korang, tolong jangan percaya. Sebab itu bukannya jodoh, tetapi itu adalah modus operandi untuk love scammer. Walaupun aku masih single, tapi aku takkan pernah give up. Jadi, you guys tolong doakan aku untuk dapat jodoh dengan cepat. Apa yang paling penting sekarang ni adalah aku dah merdeka daripada love scam. Terima kasih untuk yang melihat. Aku doakan you guys semua berjaya dunia akhirat. Thank you semua orang.